Okey, ni kepada adik-adik yang nak call, ada setengah tu yang nak call pun dia rasa berdebar, kepada especially kepada mereka yang baru first time nak masuk interview, nak masuk ke dunia interview, nak merasai dunia interview ni. Okey, nak call pun kadang-kadang dia rasa gagap. Okey, kita ada cara. Okey, masa kita call, hello? Orang kat sana actually sebenarnya dia ada juga yang jenis kurang. Ya, apa? Dia pun kita ni dah lah tak pernah nak interview, baru first time nak call, dia pula dengan tone yang macam tu, mendambahkan lagi lah kita punya gabra tau. Orang sana pun kadang-kadang macam tu lah. Kalau anda dapat orang yang jenis friendly, "Hai, ya, syarikat ABCD, ada apa yang boleh saya bantu?" Kalau yang macam tu, kita pun rasa tenang sikit. Tapi kalau dapat, "Ya, cari siapa, nak cakap dengan siapa?" Dia tambahkan lagi kita punya berdebar tu kan. So, bila kita dah call, ada orang jawab, "Hai, saya nak tanya berkenaan dengan jawatan kosong sebagai salesman tu. Masih available ke?" Kalau dia jawab, yalah Kak dia nak tone macam mana pun, janji kita dapat kita punya point, kita dapat yang appointment tu. Sebab kebanyakan orang yang jawab tu, yang receptionist ni, dia memang kebanyakannya kurang. Tapi kita bukan nak interview dengan dia. Kita cuma nak dapatkan point. Kita cuma nak dapatkan interview tersebut. It's okay lah, dia layan kita macam mana pun, layanlah dia kan. Okay, dia jawab, resume, hantar email. Tanya dia, boleh saya dapatkan email address? Dapatkan email address kan, tulislah. Normally email address ni point dia ialah apa tau? Guna alphabet kan, macam A untuk ayam, A untuk Australia kalau anda nak pakai negara, nama negara. Kebanyakan orang pakai nama negara lah. A untuk Australia, S untuk Singapura, B untuk Bangkok, macam tu lah. K untuk Klang, macam tu lah kita nak pakaikan untuk alamat supaya kita boleh dapatkan dia punya address tu dengan betul. K untuk Kinder, macam tu lah. Okay, kita cakap kalau let's say ada setengah orang yang call ni, dia memang suka cakap, dia cakap apa contohnya, Hotmail. Yalah, Hotmail kita boleh jawab. Kita katakanlah dia bagi Hotmail, mungkin kita tak tahu spelling dia. Saya tak boleh nak bagi yang depan macam Hazni. Hantar kepada Hazni. Macam mana? Dia cakap H-A-Z-N-I. Mungkin kita dengar H-M-Z ke? Tersalah dengar. So, kita doublekan, confirm dengan dia. H untuk Holland ke? Dia, ya. A untuk Amerika ke? Biarlah dia nak layan kita macam mana, janji kita dapat dia punya address tu yang betul. A untuk Amerika ke? Ya. Z untuk Zimbabwe ke? Ya. N untuk Netherlands ke? Ya. I untuk India ke? Ya. Okay. Dah betul dah kita punya alamat email address betul. So, kita hantarlah resume kita melalui email address tersebut. Kita abaikan jelas suara-suara yang kurang tu. Janji kita dapat kita punya maklumat yang kita perlukan tu. Okay?